dijatuhi hukuman penjara 12 bulan dan denda RM2 juta selepas didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas tuduhan menerima rasuah 2 juta. Baik, 10 pegawai dan bekas pegawai bank dihadapkan ke Mahkamah Session Shah Alam pada Selasa atas pertuduhan rasuah. Mereka didakwa menerima rasuah daripada beberapa firma guaman sebagai balasan mencadangkan. Mereka dipercayai menerima rasuah melibatkan ratusan ribu ringgit berkaitan tawaran kerja kontrak umum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baru-baru ini kita digemparkan dengan satu lagi kes berkaitan rasuah yang berleluasa di negara ini. Rasuah ini tidak mengira peringkat umur ataupun bangsa, sama ada yang tua ataupun yang muda. Jadi, perkara berkaitan rasuah ini perlu dibendung dari terus menjadi ancaman kepada negara kita kerana ia melambangkan identiti negara yang kurang berintegriti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam rancangan 111. Hari ini kita akan merukankan satu lagi kes yang berkaitan rasuah. Seperti mana yang kita tahu, di negara kita ini rasuah semakin berleluasa dan semakin meningkat saban hari. Namun, apakah punca utamanya terjadinya rasuah? Fatimah. Naim. Aku nak tanya sikit ni. Hari tu kan aku ada minta kau bantu aku pasal proposal syarikat aku untuk baik tulis dan raya UKM. Macam mana? Bila masa pula cakap aku nak tolong kau? Hari tu aku dah minta tolong kau bantulah aku. Kita kan dah lama kenal. Kau jangan macam-macam Aku dah ingat semua ayat dan masalah kau dulu kau hadap kau. Kau jangan sampai aku viralkan kau dah ke Malaysia tau. Kau ni tak baik dah main gogol. Kita kawan dah lama lah. Kita dah besar dah, Im. Aku tak kira besar ke, kecil ke. Aku nak kau luluskan juga projek tu. Kalau tidak, aku sebarkan. Tapi kau tahu kan proposal kau tu tak menempati kriteria yang kita orang nak. Fatimah. Cuba kau tengok phone kau. Apa ni Naim? Kau anggap tidak tu hadiah hari aku. Kalau kau sayang keluarga kau, kau terima projek aku. Dengar tak Fatimah? Weh. Apa weh? Antara punca berlakunya rasuah di negara kita adalah kerana sikap ketamakan seseorang dan juga kurangnya integriti dalam diri mereka, sehingga adakah yang sanggup dan mengadai diri mereka demi kepentingan peribadi. Aku balik dengan projek baik pilih jalan. Macam dia tak kena je. Kau tak syarat semua Naim. Dia dah tak cukup syarat tau. Tapi projek diorang ni diluluskan juga. Pelik juga tu. Kadang-kadang ada orang dalam yang tolong. Aku pun rasa macam tu. Sebab hari tu aku nampak si Fatimah dengan Naim. Diorang makan sekali. And then lepas pada tu, terus projek ni diluluskan. Aku rasa kau kena laporkan dekat SPRM lah. Itu juga tu. Hello, SPRM. Saya nak buat laporan. Saya baru terima laporan daripada seorang ketua KM. Katanya ada sengaja mencurigakan melibatkan projek raya jalan KM tu. Itulah, saya buat dia sebab dia tutup syarikat dia. Kita dah tak menempati syarat yang diletakkan. Tapi projek tu boleh lulus. Nampaknya masih ada unsur rasuah. Kita kena pantau pergerakan dia. Memberi dan menerima rasuah. Apa ni rasuah-rasuah ni? Mana ada rasuah-rasuah kat sini? Tak ada. Kita orang buat. Oi, mana?
Rasuah ialah perbuatan memberi atau menerima suapan sebagai dorongan atau upah untuk mempengaruhi tindakan seseorang dalam melaksanakan tugas rasmi. Suapan tidak terhad kepada wang. Ia boleh hadir dalam bentuk hadiah bonus perkhidmatan undi jawatan diskaun atau apa-apa faedah yang menguntungkan penerimanya. Secara jelas, rasuah berlaku apabila seseorang sanggup mengorbankan integriti, amanah dan tanggungjawab demi mendapatkan kelebihan yang tidak sepatutnya. Rasuah bukan hanya sekadar jenayah biasa, namun ia adalah satu baras sosial yang mampu meruntuhkan imej sebuah negara. Oleh itu, semua rakyat telah memainkan peranan penting dalam membendung kes rasuah dan mengamalkan sikap integriti dalam diri masing-masing agar negara kita terus terpelihara. Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 atau Akta 694 merupakan undang-undang utama negara dalam membanteras rasuah. Di bawah akta ini, beberapa kesalahan ketara telah digariskan. Pertama, memberi menawarkan atau menerima suapan apa sahaja ganjaran seperti wang, hadiah atau perkhidmatan untuk mempengaruhi sesuatu tindakan. Kedua, meminta atau bersetuju menerima suapan termasuk perbuatan memujuk, memohon atau mengugut demi kepentingan diri atau pihak tertentu. Ketiga, penyalahgunaan kuasa iaitu menggunakan jawatan untuk memperoleh manfaat peribadi keluarga atau mana-mana individu seperti yang diperuntukkan di bawah Seksyen 23. Keempat, tuntutan atau dokumen palsu mengemukakan maklumat tidak benar untuk mendapatkan bayaran atau sebarang faedah seperti dalam Seksyen 18. Kelima, konflik kepentingan membuat keputusan walaupun wujud kepentingan peribadi yang boleh menjejaskan integriti tugas. Dan akhir sekali, cubaan persediaan atau pakatan untuk melakukan rasuah walaupun perbuatan itu belum berlaku sepenuhnya. Apa jua usaha ke arah rasuah tetap dianggap satu kesalahan. Di bawah Akta SPRM 2009, pesalah rasuah berdepan hukuman yang amat berat. Antaranya penjara sehingga 20 tahun bergantung kepada tahap kesalahan. Selain itu, denda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan atau minimum RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi. Bagi penjawat awam, kesalahan rasuah turut membawa tindakan tata tertib termasuk penggantungan tugas atau dibuang kerja. Ini membuktikan bahawa kerajaan memandang serius dan tidak sesekali berkompromi terhadap jenayah rasuah. Sekian saja laporan kami pada hari ini. Ingatlah, rakyat berintegriti, negara diberkati. Jumpa lagi kita di rancangan yang akan datang, masa yang sama, tempat yang berbeza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di balik meja yang sunyi, ada bisik halus tak terlihat. Janji manis datang menghampiri, menggoyah hati yang dulu kuat. Senyuman penuh makna, tangan hulur dalam gelap. Sedikit demi sedikit ia memakan, hancur amanah yang dipertanggungjawab. Bukan wang yang salah, bukan kuasa yang berdosa, tapi manusia yang memilih menggadaikan nilai yang ada. Rasuah